Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyaksikan demonstrasi penerbangan jet pejuang generasi kelima Sukhoi Su-57E di lapangan terbang antarabangsa Zhukovsky, Moskow, dalam lawatan rasmi baginda ke Rusia, sempena sambutan Hari Kemenangan negara itu. Demonstrasi tersebut berlangsung di hadapan delegasi Malaysia dan pegawai pertahanan Rusia, sebagai sebahagian daripada program rasmi jemputan Kerajaan Persekutuan Rusia. Pesawat pejuang itu diterbangkan oleh Sergei Bogdan, juruterbang ujian utama syarikat Sukhoi yang terkenal dalam pembangunan pesawat pejuang moden Rusia. Beliau juga dianggap antara juruterbang ujian paling berpengaruh dalam industri aeroangkasa ketenteraan dunia. Demonstrasi udara selama hampir 7 minit itu memperlihatkan kemampuan manuver ekstrim, sistem radar moden, serta keupayaan pelbagai peranan yang dimiliki oleh Su-57E. Pesawat itu melakukan beberapa aksi aerobatik berintensiti tinggi yang menjadi identiti utama program pembangunan pesawat pejuang generasi kelima Rusia. Selepas demonstrasi selesai, Seri Paduka Baginda turut dipersembahkan taklimat teknikal mengenai sistem pesawat berkenaan sebelum melawat ruang dalaman jet pejuang tersebut. Lawatan tersebut turut diiringi Menteri Pertahanan Malaysia dan pegawai kanan diplomatik negara di Rusia. Kehadiran Sultan Ibrahim menyaksikan demonstrasi pesawat itu menarik perhatian pemerhati pertahanan antarabangsa kerana ia berlaku ketika Rusia sedang memperhebatkan kempen pemasaran ekspor Su-57E ke rantau Asia Tenggara. Moskow dilihat semakin agresif mempromosikan pesawat itu sebagai alternatif kepada jet pejuang generasi kelima barat. Sukhoi Su-57 dibangunkan menerusi program PAK-FA yang dimulakan Rusia pada akhir 1990-an bagi menghasilkan pesawat halimunan generasi baharu untuk menyaingi dominasi udara Amerika Syarikat. Program itu muncul selepas industri aeroangkasa Rusia mengalami kemerosotan besar akibat keruntuhan Kesatuan Soviet. Kerajaan Rusia kemudian memilih Sukhoi untuk mengetuai pembangunan pesawat tersebut kerana syarikat itu memiliki pengalaman luas dalam pembangunan keluarga pesawat Su-27, Su-30 dan Su-35. Prototipe pertama Su-57 yang dikenali sebagai T-50 telah melakukan penerbangan sulung pada Januari 2010. Sepanjang proses pembangunan, program Su-57 menghadapi pelbagai cabaran termasuk masalah integrasi avionik, pembangunan enjin, dan tekanan sekatan teknologi barat. Krisis ekonomi serta sekatan selepas konflik Crimea turut memperlahankan pengeluaran pesawat tersebut. Walaupun berdepan cabaran besar, Rusia tetap meneruskan pembangunan Su-57 sehingga pesawat itu memasuki perkhidmatan operasi terhad bersama Tentera Aeroangkasa Rusia pada tahun 2020. Moskow kini terus mempertingkatkan kemampuan pesawat tersebut menerusi pembangunan konfigurasi yang lebih moden. Falsafah operasi Su-57 berbeza daripada pesawat halimunan barat kerana Rusia memberi penekanan kepada kombinasi teknologi halimunan dan kemampuan supermaneuverability. Pendekatan ini berpunca daripada doktrin Soviet yang percaya peperangan udara masa depan masih akan melibatkan pertempuran jarak dekat berintensiti tinggi. Pesawat itu menggunakan enjin thrust vectoring 3 dimensi yang membolehkannya melakukan manuver agresif pada sudut serangan tinggi. Keupayaan tersebut memberikan kelebihan taktikal dalam pertempuran udara jarak dekat serta demonstrasi aerobatik. Su-57 juga dilengkapi sistem radar AESAN-036 Bielka yang direka untuk meningkatkan keupayaan pengesanan sasaran termasuk pesawat halimunan musuh. Sistem avioniknya pula membolehkan pemprosesan maklumat medan sebenar secara bersepadu, menerusi teknologi sensor fusion. Rusia kini aktif memasarkan varian ekspor Su-57E kepada beberapa negara yang mahu memperoleh kemampuan generasi kelima tanpa bergantung kepada sistem barat. Moskow melihat Asia Tenggara sebagai pasaran strategik, kerana beberapa negara di rantau ini sudah lama mengoperasikan pesawat pejuang buatan Rusia. Malaysia sering disebut sebagai antara calon berpotensi kerana tentera udara di Raja Malaysia mengendalikan armada Sukhoi Su-30 MKM sejak tahun 2007. Keserasian logistik dan persenjataan antara Su-30 MKM dan Su-57E dianggap sebagai kelebihan utama dalam kempen pemasaran Rusia. Walau bagaimanapun,
Sehingga kini tiada pengumuman rasmi dibuat oleh kerajaan Malaysia mengenai sebarang rancangan pembelian Su-57E. Sebahagian besar perbincangan berkaitan kemungkinan pemerolehan pesawat tersebut masih berada pada tahap spekulasi dan analisis geopolitik pertahanan.